Apa hukum gadai barang kemas dipajak gadai orang Cina? Ingin tahu. Boleh tak pakai baju keris, baju kerik di tikus? Sebersalah rasa. Orang tua-tua kata tak boleh pakai. Macam mana? Royak kat sikit. Baik. Gadai barang kemas dipajak gadai orang Cina. Pajak gadai ni yang kata haram itu yang mengenakan interest. Nampak? Jadi tak kira Cina ke Melayu ke apa ke, nak atas kaedah itu sendiri, bukan atas nama Cina, nama Islam. Nah, kalau pajak gadai Islam pun mengenakan interest, haram juga. Nah, jadi kaedah muamalah itu tak sesuaian dengan syarat situ, haram. Bukan kerana Cina. Nah, Cina ada kalanya dia buat benda tu jadi halal, boleh. Nah, macam kalau kata nak potong baju, boleh potong baju dah Cina. Dia potong baju kita, dia buat baju Melayu, dia buat piah, boleh akak? Ada benda yang tidak boleh buat, sembelih ayam tu tak boleh lah. Nah, jadi bukan masalah Cina. Biasanya kena pajak gadai kapir ni dia memangnya menggunakan sistem riba. Memang haram lah. Memang haram. Tak boleh. Boleh tak pakai baju kerik tikus? Orang tua kata tak boleh. Sebab apa tak boleh kerik tikus? Dah kalau kerik kucing nampak jadi banyak basuh. Kemungkinan kena basuh kat dia kerik tu, takut mulut dia kotor, mungkin juga. Ataupun dia marah tu kerik tu kerana nampak aurat, dah dia lubang, dia kerik tu berlubang, so kita pakai kain jadi tu imam bila sujud puing, tu mungkin lah tak boleh. Tapi kalau kerik tikus hujung-hujung ini tak menyebabkan nampak aurat, tak ada masalah. Cuma setengah ulama kata sunat kita basuh kalau nak bawa dalam semayang, takut nak kita nak ikhtiar nak cermat, takut tikus tu mulut dia najis. Jadi kita sunat kita basuh, tak ada masalah. Yang tak boleh kita saja pilih baju-baju yang buruk kerik tikus untuk dipamerkan di khalayak orang, sengaja pakai baju buruk. Ada sengaja pakai baju buruk, tu tak boleh.